Malaysia Energy Literacy Program (MELP) adalah inisiatif kerajaan untuk meningkatkan tahap kepekaan dan kecelikan rakyat akan tenaga dan penggunaannya. Tenaga milik semua. Ayuh kita persiapkan minda, ketahui lebih tentang tenaga agar Malaysia di masa hadapan adalah Malaysia yang lestari. Ya, itu dia. Tenaga milik semua. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita, Zik. Insinyur Teknologis Nur Hafizah Mohamed Hassan, Pengarah Bahagian Strategi Hal Ehwal Korporat Suruhanjaya Tenaga merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Kerja MELP. Selamat datang Puan Hafizah. Terima kasih Zik dan Musin. Ya. Kalau kita cakap pasal tenaga ni memang nadi kepada kehidupan kita sekarang. Kehidupan moden. Dan juga memainkan peranan penting dalam aspek kehidupan kita untuk elektrik, untuk apa semua kan. Jadi mengapa penting untuk rakyat Malaysia faham mengenai tenaga ni Puan Hafizah? Yalah, lagi-lagi nak menambah pengetahuan untuk bantu kita buat keputusan lebih bijak untuk masa depan kita. Betul. Betul Aziz. Kalau kita tengok di sekarang ni, kalau Aziz sedar tentang tenaga ni masa bila? Masa kat rumah lah. Masa hujung bulan kan? Hujung bulan tengok tengok bil elektrik baru. Itu baru sedar bil tentang saya 10 hari bulan. Oh, okey. Okey. Pada Aziz 10 hari bulan, mungkin pada saya 30 hari bulan kan. Jadi kita tengok tenaga ni kenapa penting? Bukan hanya kita nak tengok tentang bil tu saja. Sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh, tenaga ni satu adalah bagaimana kita guna tenaga tu. Selamat ke tidak peralatan tenaga kat rumah. Lepas tu tentang kos. Sama ada kos penjanaan. Contohnya tenaga yang kita guna di rumah ni datangnya daripada mana? Daripada solar ke, gas ke, coal dan sebagainya. Itu kita dah tahu sumber tenaga. Apa kaitan sumber tenaga dengan tenaga keseluruhan? Contohnya bila kita jimat tenaga di rumah akan menyelamatkan sumber hasil tenaga secara menyeluruh. Maksudnya kita menyelamatkan alam sekitar. Okey, berkaitlah. Berkaitlah. So jadi dia bukan hanya kita tahu pasal bil saja. Sebenarnya bila kita celik tenaga dalam tindakan kita untuk memilih barang yang cekap tenaga, dalam tindakan kita untuk mendidik anak-anak kita tentang bagaimana kita nak jaga alam sekitar dan sebagainya. Tadi Puan Hafizah ada cakap pasal celik tenaga kan? Ya. Tapi apa yang menjadi usaha dalam menjadikan rakyat Malaysia ni lebih celik tenaga? Mungkin ada inisiatif yang sedang dilaksanakan di peringkat nasional? Okey. Kalau kita tengok dari peringkat kebangsaan lah, di sinilah peranannya Malaysia Energy Literature Program iaitu MELP, yang mana usaha kerajaan untuk memastikan semua rakyat celik tentang tenaga. Jadi kita ada platform yang khusus untuk MELP ni iaitu melalui www.melp.my, dan sekarang ni kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada platform Delima. Kalau kita ada anak-anak kecil kat rumah dan sebagainya, kita mesti tengok budak-budak tu tengok program Delima apa yang ada. Sekarang ni kita ada silibus untuk menggalakkan supaya anak-anak kita faham tentang apa itu tenaga. Itu yang menarik lah. Jadi dalam MELP ni bukan sahaja pada budak kecil, kita ada juga untuk rakan media, untuk Aziz dengan nak ajar orang lain, nak ajar sebab kita ni semua adalah pendidik. Betul. Ya. Okey, tapi tadi Puan ada sebut MELP ataupun MELP. Siapa yang menggerakkan MELP ni, Puan Hafizah? Okey, itu soalan bagus. Yang terajukan MELP ni adalah Kementerian Peralihan Tenaga. Jadi ataupun singkatannya Petra. Dan kita ada juga agensi lain. Bukan hanya kerajaan, kita ada juga badan bukan kerajaan iaitu kita ada TMB, kita ada Malakoff, Nur Power, EDRA. Dan juga kita ada agensi tenaga seperti MGTC dan juga Yayasan Hijau. Dan agensi kerajaan sendiri kita ada Suruhanjaya Tenaga, Seda Malaysia dan juga My Power Corporation. Jadi semua pihak ni kena bekerjasama sekali lah. Bekerjasama. Itu yang penting tu, yang bila kita ada YB Timbalan Menteri sendiri yang mempengerusikan MELP ni, jadi kita merancangkan program bukan hanya kita menyentuh pegawai kerajaan saja. Ia daripada budak kecil, industri dan juga semua rakyat Malaysia. Kalau tadi Puan ada mention pasal program kan, apa program-program yang MELP sedang jalankan yang boleh disertai orang-orang dekat luar sana tu? Okey. Last year kita buat program, kita mencapai sampai 35,000 orang. Tahun ni nak lebih lagi. So satu program yang penting yang ada, kita ada TikTok Challenge. So puan-puan yang di rumah di sana boleh sertai TikTok Challenge. Jadi umur antara 18 hingga 30 tahun. Dan itu satu. Yang kedua, untuk anak-anak kita, kita ada program pencarian bira bijak tenaga, yang mana kanak-kanak daripada umur 10 dan remaja sehingga 17 tahun boleh menyertainya melalui platform Delima. Jadi dalam tu kita adalah pertandingan kuis. Kita boleh buat esei dan juga kita akan ada macam debate. Debate pun ada.
Dan untuk Haziq dengan Mohsin juga kita tak tinggal. Kita Oh, ada ada. juga? Ada. Apa Ada kita nak juga. masuk ni? Kita nak Untuk masuk rakan ni atau PKN kita daftar ni? ada. Mesti tunggu nanti bulan November nanti. Oh, okey, Kita ada MELP Treasure Hunts. So ini program yang menarik. Sebenarnya kita nampak rakan media adalah penting because you adalah pendidik untuk rakyat jelata keseluruhannya. Bukan hanya budak-budak tapi keseluruhan sektor. Treasure Yes. hunt. Mencari tenaga lah. Mencari tenaga. Mencari tenaga. Dan pastikan menarik. bertenaga. Ya, Kena itu bertenaga. penting lah. Nasib baik kita budak gym. Betul. Okey. Ada Kita banyak main gym tenaga. Okey, tapi Puan Hafizah, apa sebenarnya mesej utama yang MELP nak sampaikan kepada rakyat Malaysia? Ya, sebab kita tahu tenaga ni dari dulu sampai sekarang memang kita nak ajar kepada semua rakyat Malaysia, nak bagi kesedaran supaya kita jaga jimat tenaga ni. Tapi mesej utama MELP ni sebenarnya apa? Okey. Mesej utama adalah kita nak pastikan semua rakyat Malaysia celik tenaga. That's why kita ada program-program di sekolah rendah dan juga sekarang ni kita ada formal education di universiti. We already have sampai 9 universiti yang ada silibus. Maksudnya kita menggalakkan pelajar universiti untuk mengambil silibus MELP ni sebagai satu apa orang kata silibus elektif. Itu satu. Yang non formal education ni kita ada buat rurai, kita buat seminar dan sebagainya supaya semua orang tahu apa tentang tenaga tu. Macam saya sebut tadi awal tadi, dia bukan hanya sebab tentang bil tetapi tentang peranan kita sebagai manusia yang bertanggungjawab dan sebagainya. Kita nak tahu apakah sumber tenaga, bagaimana kita menggunakannya dengan cekap dan bagaimana kita nak pastikan generasi akan datang boleh nikmati tenaga yang sama. Ya, maknanya usaha kita lakukan sekarang ni adalah untuk kita sekarang dan juga untuk masa depan lah. Betul. Kan? Jadi Puan Hafizah sangat senang faham, padat daripada Puan Hafizah. Jadi kita minum kopi dulu, silakan. Baiklah, untuk anda semua yang ada di rumah, kalau perlukan keterangan yang lebih lanjut tentang MELP ni, boleh layari website MELP sendiri. Dan Puan Hafizah, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Borak Sini. Mungkin the last message I would like to say, Silakan. tenaga milik semua. Sekiranya anda celik tenaga, kita akan lestari bersama. Itu dia tagline dia. Puan Hafizah boleh jadi pembaca berita lah. Ya. Kalau Puan Hafizah yang ajar tu, saya datang kelas tu. Okey, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih kepada Engineer Teknologis Nur Hafizah Muhammad Hassan. Kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan Syamil yang pertama. Selepas ini.